أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah, maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang kita semua besarkan, kita agungkan di dalam kehidupan dunia hinggalah membawa kepada hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Malam ini malam yang ke-28 daripada Muharram 1448 Hijrah. Marilah kita membuka kembali, iaitu pada akhir pertemuan yang lalu kita telah pun memasuki surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 30. Malam ni kita nak masuk ayat 31 hingga ayat 40. Dan selepas itu kita akan membawa bagaimanakah perbahasan perbincangan tentang beriman kepada Allah dan hari akhirat ini sangat amat penting. Kita mulakan seperti biasa dengan membaca ayat-ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه هطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatlah kepada mereka kemenangan. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni taman-taman yang sangat amat hebat dengan segala macam kelebihan, buah-buah yang segar yang diberi kepada mereka daripada jenis anggur. Dan juga dihadiahkan oleh Allah akan bidadari-bidadari, iaitu sebaiknya. Dan juga diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Dan di sana mereka langsung tidak mendengar akan percakapan yang tidak baik, percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta. Itulah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian darinya yang cukup amat banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang menerima akan segala macam kelebihan kebaikan darinya, yang menguasai memelihara langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Pemurah, yang mana mereka itu tidak mampu untuk berbicara dengannya terhadap segala pemberiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu, di mana akan mengarahkan para malaikat
untuk melakukan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang penuh dengan layanan yang amat hebat. Yakni kecuali sesiapa yang tidak mendapatkannya, itu adalah orang-orang yang mereka telah terlepas daripada kebaikan tersebut. Pada hari itu, maka berkatalah orang-orang yang tidak beriman, di mana apa yang telah mereka perolehi, mereka dikembali kepada hari akhirat sebagai sesuatu yang sia-sia kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah mengingkari akan perintah-perintah Tuhan, sedangkan kami telah mengingatkan kamu, yakni wahai orang-orang kafir, akan azab siksa di hari akhirat yang amat hampir. Dan mereka melihat dengan apa yang ada di hadapan mereka itu sebagai sesuatu yang tidak dapat mereka elakkan lagi. Dan orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya jika sekiranya kami menjadi tanah sahaja. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum ini kita telah pun diperingatkan oleh Allah tentang macam mana dan keadaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu keadaan di mana mereka berada dalam keadaan kekeliruan tentang penyampaian Nabi mengenai Allah, mengenai akhirat dan sebagainya lagi. Maka kita mengakhiri pada pertemuan yang lalu apabila mereka terus melawan, apabila mereka terus menunjukkan sikap menolak seruan ajakan Nabi, maka diingatkanlah mereka dengan azab yang amat pedih di hari akhirat kelak. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah pada hari ini apabila kita dapat menerima iman dan Islam sebagaimana kita menerima melalui hubungan keluarga, kaum keturunan. Namun apa yang kita perolehi itu tidaklah cukup sebenarnya untuk menampung, untuk nak memastikan kita selamat. Kerana itu baru sekadar apa ya? Baru sekadar perolehan oleh kita secara tidak langsung. Ya. Namun akan tiba satu saat dan ketika dalam hidup kita ini datangnya cabaran-cabaran, ujian-ujian, dugaan-dugaan yang akan menyebabkan kita akan melihat pula tugas dan tanggungjawab Allah ini tidak sekadar menerima secara membuta tuli. Ni. Hafiz, bolehkah kita ni dalam agama kita ni terima Islam ni secara membuta tuli? Tanya Hafiz ya. Nampak Hafiz malam ni. Jawabnya tidak boleh lah tuan-tuan. Aduh. Agama kita ni kita kena terima secara nas dan dalil. Boleh menerima keadaan itu ya, seperti mana anak-anak kan, mereka budak-budak sampai usia 12 tahun takkan mereka boleh sembang dah dalil dan nas, itu kira dahsyat lah tu. Mungkin sampai apa 15 tahun tu biasalah tuan-tuan. Tapi kalau dah masuk usia sampai dah SPM, takkan nak ikut-ikut lagi, mesti kena ada apa pegangan, mesti kena ada pendirian. Ini kata cabaran tu, cabaran bermula saat itu. Subhanallah. Hari ini kita berhadapan dengan anak-anak. Kita jadi ibu ayah. Anak-anak yang dah mula pandai bercakap, bersembang. Mak ayah kita ni agama apa ya? Dia pergi sekolah, jumpa kawan kan. Bolehkah kita jawab kat dia, apa hal yang kau duk tanya-tanya ni? Boleh jawab macam tu? Mana boleh jawab macam tu? Jawab je lah. Nak kita ni memang kita ni alhamdulillah beragama Islam. Tengok ni orang dia tak habis lagi. Agama Islam ni betul ke salah? Budak-budak kan? Tu. Apa kita nak jawab tuan? Kau tanya sekali lagi aku penampar mulut kau. Boleh ke jawab macam tu? Mana boleh? Ya, alhamdulillah agama yang kita anuti ini, yang kita terima ini adalah agama yang benar nak. Macam mana kita tahu agama kita ni benar? Sudah dah tuan-tuan. Tu. Dia akan berlaku dalam diri dan hidup kita semua masing-masing. Ya. Bila kita berkawan, bila kita berhubungan, akan dapat benda-benda macam itu. Belum tanya tentang Tuhan lagi, belum tanya tentang akhirat lagi. Itu lagi menakutkan.
Jadi kita kena bagi tahu kat dia, agama Islam adalah agama yang benar dan betul. Macam mana kita tahu agama Islam tu benar dan betul? Pula dah tuan-tuan. Tak habis-habis soalan. Kat sinilah kita kena jawab dekat dia. Nah, agama Islam ni benar dan betul sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang kata agama Islam ni betul. Di dalam surah apa? Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dekat tu lah. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Masya-Allah. Baik. Pada pertemuan yang lalu, Dr. Muhammad Naim Yasin, seorang ulama daripada Jordan ini, beliau alim dalam bidang fiqh, telah menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang kita akan dapat kebaikan apabila seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga kan apabila dia melakukan demikian, akan melebar luaskan lagi hubungannya dengan Allah dan akhirat tersebut. Subhanallah. Sebab Allah dan akhirat ini adalah perkara gaib. Ya. Tidak boleh nampak, tak boleh lihat. Masya Allah tuan-tuan. Maka ini memerlukan kepada kita suatu pemerhatian, suatu tumpuan yang amat besar. Maka sebab itu datang dua benda ini waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Marilah beriman kepada Allah, marilah beriman kepada hari akhirat untuk kita nak balik ke sana. Dua benda ini amat ditekankan oleh Nabi. Maknanya nak bagi tahu kepada kita, kalau kita ditanya cukupkah sekadar kita beriman sahaja kepada Allah? Hafiz lagi lah, Hafiz. Cukupkah kita sekadar beriman sahaja kepada Allah? Jawabnya tidak cukup lah. Sebab apa? Dia tidak lengkap 6 rukun iman itu. Kan? Tidak cukup. Tidak cukup lengkap. Macam mana kalau kita kata cukupkah sekadar kita ni apa? Melafaz 2 kalimah syahadat sahaja sudah kata selamat? Tidak cukup. Kena apa? Lengkapkan dengan titah perintah Allah. Seperti solat fardu 5 waktu. Mengeluarkan zakat. Berpuasa pada bulan Ramadan, melaksana ibadah fardu haji dan umrah. Mujur kat situ tu Nabi tambah apa sikit? Jika sekiranya kamu mampu. Tuan-tuan seronok tak kalau apa? Solatlah jika sekiranya kamu mampu. Mujur yang tu tak ada memang saya tak mampu lah ya Allah. Alhamdulillah. Mana ada tuan-tuan? Memang tak ada. Mempertahankan 2 kalimah syahadat pun kita kena buat sedaya mampu. Jagalah apa 2 kalimah syahadat kamu jika sekiranya kamu mampu. Jika sekiranya tak mampu, kamu keluarlah pada agama Islam. Ada ke macam tu? Mana ada tuan-tuan? Yang tu tidak ada satu pengecualian yang dipermudah-mudahkan, termasuk cakap, termasuk ingatan, termasuk perbuatan. Termasuklah apa tadi? Solat sembahyang fardu 5 waktu. Yang bolehnya solat tu kalau tak boleh ialah apa? Tak boleh berdiri, boleh duduk. Yang tu boleh. Tak boleh berdiri, tak boleh duduk. Apa yang mana yang lain yang kamu mampu. Tapi nama kata tinggal solat tidak boleh. Dekat puasa saja ada. Dekat apa? Mengeluarkan zakat je ada. Namun kesemua tadi itu kita kena tetap berusaha. Sebab nanti semua itu tanda kata kita beriman kepada Allah dan di hari akhirat Allah akan merealisasikannya keadaan tersebut. Maka beliau berkata, apabila seseorang itu beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka secara tidak langsung dia akan sentiasa mengingati dirinya itu sendiri. Dirinya yang mempunyai perkara-perkara yang boleh dibuat dapat faedah ataupun kita panggil pahala. Ataupun perkara-perkara yang kalau kita buat silap dan salah, namanya dosa. Maka dia akan yakin dan percaya bahawa amal-amal soleh yang baik akan memberi kebaikan kepadanya sama ada di dunia ini dan di hari akhirat. Dan sudah tentulah dibalas olehnya dengan syurga. Sebaliknya,
amal-amal yang membawa kepada kejahatan, kemaksiatan, kefahsyakan akan dibalas dengan kecelakaan api neraka. Macam mana tadi kita dengar surah apa? An-Naba tadi. Ya Allah, alangkah baiknya jika sekiranya kami ini menjadi apa? Tanah sahaja. Tu. Jika sekiranya kami tidak dibangkitkan. Itu macam mana cakap? Orang Kelantan kata apa? Koya kah? Khayal tuan-tuan. Khayal macam tu saja nak buat apa? Sembang cakap macam tu. Jika sekiranya kalaulah tak mau. Jangan dibiarkan keadaan itu terjadi kepada kita. Memang orang mengaitkan semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Namun kita kena faham tuan-tuan. Qada dan qadar memang milik Allah. Apa pula yang menjadi milik kita bang? Qada dan qadar, rukuk iman adalah milik Allah kan? Apa pula yang menjadi milik kita? Ketentuan dan ketetapan adalah milik Allah. Apakah pula yang menjadi milik kita? Milik kita adalah doa. Milik kita adalah usaha. Milik kita adalah ikhtiar. Milik kita adalah tawakal kepada Allah. Sebab dua benda yang menjadi dosa dan pahala dalam hidup kita itu adalah cabaran. Takkan kita nak membiarkan memang pilihan itu datang kepada setiap seseorang. Sebab itu ada konsep taubat. Sebab itu ada konsep tawaran dibuat dan diberi. Masya Allah. Siapa berasa tuan-tuan 9 Zulhijjah baru ni? Lepas lama dah lah kan? 9 Zulhijjah. Dia tengok datang 9 Zulhijjah tu sebagai satu kesukaan dan keseronokan. Untuk apa? Puasa sunat. Apa keadaan pun. Sebab tawaran tu besar. Ampun dosa. Ampun dosa setahun yang lalu. Weh, banyak tu tuan-tuan. Lepas tu habis pula Zulhijjah, datang pula Muharram. Apa dia? 9 dan 10 Muharram. Pun sama. Hak tahun ni dan juga tahun hadapan. Weh, Masya Allah. Subhanallah, banyak sungguh. Itu kalau dilihat oleh seorang yang nak menambah baik keinginan dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan kembali balik mendapat kebaikan di hari akhirat, dia tidak akan lepaskan peluang itu. Masya Allah. Yang kedua, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan sentiasa pula menginsafi diri bahawa setiap amal baik dan buruk akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Na'udzubillah min zalik. Sebahagian manusia ni pemikiran mereka ni macam-macam. Kalau tak tunjuk ke orang, tak apalah. Tunjuk ke Allah pun tak ada masalah. Oh, jangan cakap macam itu. Tunjuk ke Allah pun kita tak mau, tunjuk dekat sama manusia pun tak nak, apa lagi tunjuk kat kita. Aib, benda-benda yang menyebabkan kita boleh jadi hal yang boleh menyebabkan kita terhalang mendapat rahmat dan ridha Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka dia kata, bila dapat beriman kepada Allah dan hari akhirat itu, dia akan sedar sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Zalzalah. Apa dia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah nak ambil kira, Allah nak ambil catatan. Walau yang kamu buat itu sedikit ataupun kecil nilainya, kebaikan tetap ada pembalasan dari sisi Allah. Tetapi ingat, jika sekiranya kamu juga ada melakukan kejahatan dan dosa yang mana kamu dahulu tidak bertaubat daripadanya, walaupun amat kecil, kamu anggap macam tiada apa-apa, maka tetap juga akan dilihat oleh Allah dan tunjuk kepada kamu. Maka sebab tu orang beriman tadi, kita kata dia amat nak ni insaf, nak beri tumpuan dan perhatian.
Macam mana Nabi kata sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salah ila as-salah, al-jum'ah ila al-jum'ah. Ini. Waktu sembahyang antara ke waktu sembahyang yang lain, hari Jumaat ke Jumaat minggu hadapan, di antara keduanya itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kamu pengampunan dosa. Oh, ini dahsyat tuan-tuan. Walaupun yang disebut oleh Nabi dosa-dosa itu kecil. Dosa kecil pun jangan anggap kecil lah, besar. Mari kita sembahyang ada pengampunan dosa. Kejap lagi kita nak jumpa sembahyang yang lain pula, ada di sana pengampunan dosa. Tawaran banyak. Kita ambil wuduk, apa lagi Nabi kata? Berguguran dosa-dosa yang melibatkan muka, tangan, sapuan di kepala, di telinga, di kaki, yang melibatkan hal-hal tersebut. Habis itu pula apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oi, banyak tawaran ni tuan-tuan. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nanti kamu akan apa? Dipelawa masuk oleh Allah ke dalam pintu syurga. Ini semua orang yang kalau dia nak berebut, nak ambil bahagia itu, dia tidak akan lepaskan. Masya Allah. Apa lagi? Bang azan. Kita apa? Buat sahutan. Akhirnya habis, kita berdoa untuk atas diri kita. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Wajabat syafa'ah lahu. Aduh. Wajib syafaat aku ke atas dia. Bunyi tu macam simple. It's not so simple tuan-tuan. Nak dengar azan, nak ikut turut. Lepas tu apa? Berdoa. Yang tu yang susah tu. Susah sebab apa? Kalau ada member sebelah, lama tak nampak engkau. Lama tak nampak engkau tu memang panjang cerita. Ini dugaan dalam beramal. Apa lagi? Antara azan dan juga iqamat, antara keduanya ada apa? Doa-doa yang mustajab, yang diterima oleh hamba-hambaku yang memohon dan meminta. Ini. Yang ketiga, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat pastinya akan melakukan persiapan-persiapan yang terbaik, yang sewajarnya demi meraih keridhaan Allah, yakni semasa hidupnya di dunia, apatah lagi di hari akhirat kelak. Para ibu ayah sidang jemaah, mari kita berpagi-pagi, berpetang-petang. Macam mana Nabi anjur, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kita sebut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Suka kita pagi-pagi petang-petang menyebut aku redha Allah Tuhan aku. Aku redha Islam agama aku. Aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Ini antara doa kita. Ini antara usaha-usaha kita. Ya. Macam mana dia kata seorang itu membuat persiapan nak beramal. Tadi seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya persiapan itu untuk kita nak penghujung hayat. Di luar orang duk apa? Duk ucap kalimat la ilaha illallah. Sewaktu kita nazak, tak boleh kita nak reply tuan-tuan. Sebab sakratul maut. Kita dengar jelah tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian apa? Ni yang tadi kita baca. Aku redha dah ya Allah, engkau lah Tuhan aku. Islamlah agama aku. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhmu wahai Allah.
Kalau dah macam tu punya ingatan duk datang kat kita, malaikat pun duk datang kepada kita memberi kata-kata semangat untuk nak ambil roh kita, maka di waktu itu kita dengar, kita nak minta hidup ke nak minta mati? Hafiz lagi. Minta matilah tuan-tuan. Hai yang duk nak tangguh minta nak hidup lagi ni, orang kafir. Banyak tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Sajadah ayat 11, ayat 12. Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Itu kelompok orang yang tak beriman, orang kafir, yang apabila Allah nak mencabut roh mereka, nyawa mereka, mereka nak minta hidup balik. Bukan setakat nak minta hidup balik, nak memperbetulkan iman dan amal yang telah mereka tinggalkan. Sedangkan apa yang disebut kepada kita tadi bukan begitu. Nak membuat amal, nak menjaga iman, kena ada persiapan dan persediaan yang lebih baik, yang lebih kuat masa ketika duk menghadap. Bukannya ketika dah saat getir telur di hujung tanduk, macam itulah bahasanya kan. Kira tergelincir sikit mesti jatuh lah punya. Masya Allah. Maka persiapan ini sudah tentu tidak dapat dinafikan. Antaranya persiapan ilmu. Ni. Persiapan ilmu. Nabi kata kepada kita, hudur majlis al-alim afdalu min alfa salati raqa'ah. Menghadiri majlis ilmu adalah lebih baik daripada kamu solat sembahyang 1000 rakaat. Menghadiri majlis ilmu adalah lebih baik daripada kamu menghadiri menziarahi 1000 mayat. Menghadiri majlis ilmu adalah lebih baik daripada kamu menguruskan satu-satu jenazah. 1000 jenazah. Masya Allah. Bila kita renungkan balik, apalah macam ni punya ungkapan oleh Nabi. Bila direnungkan balik, betul tak tuan-tuan? Menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Kerana solat sunat 1000 rakaat yang kalau dilakukan solat tapi tidak dengan ilmu, ucapan sebutannya, perlakuan tindakannya, itu menyalahi. Kita masuk sembahyang bukan di tempat ni lah, masbuk. Jadi bila kita masbuk ni, kita tak dan Fatihah dengan tu imam, dengar-dengar pun dah bunyi surah dah. Kemudian kita pun berdiri, dapatlah sekejap mendengar beberapa patah ayat, kemudian imam pun rukuk. Jadi datang sekali yang kita tadi duduk sebelah kita. Maka bila imam rukuk, kita pun rukuk juga. Kawan kita yang sebelah ni, dia tidak rukuk. Dia duduk habiskan apa? Surah Al-Fatihah dia. Bukan habis tu dah kawan tu, imam tu dah rukuk, lepas tu dah i'tidal. Tak habis lagi. Imam sujud pun tak bergerak lagi. Bila habis solat, dia tengok dia habis dengan kita sekali. Kan? Dia kata, bang, abang tadi tak cukup rakaat tadi. Apa pula tak cukup? Dia kata kita masuk sekali tadi. Memanglah kita masuk sekali. Tapi masa imam dah rukuk tu, awak tak rukuk lagi. Dah lebih 2-3 rukun dah ni. Saya dah menghabiskan Fatihah. Tengok tuan-tuan. Dia tidak dapat apa? Rakaat bersama imam. Maka dia terkurang 1 rakaat. Tak, saya kira berjemaah dapat juga dengan imam tadi. Masalah tuan-tuan. Kata bang, kejap lagi ada kuliah maghrib. Ada satu ustaz tu nanti dia akan mengajar tajuk bab solat. Nanti kita dengar sama-sama ya. Tengok saya pergi ke depan. Dia pun tengok dia lari keluar. Tak boleh faham tak situasi tu? Dia tak mau dengar juga majlis ilmu tu. Dia sanggup melarikan diri. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu sembahyang tu kira macam mana tadi? Na'udzubillah. Oh bahaya tuan-tuan. Bahaya.
Duk pergi macam-macam tempat ni kan. Oh itu kok menakutkan. Dengar bang muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak habis-habis lagi 2026 dah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Tuan-tuan dengar tu seronok kan tuan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Ui. Teruk, tuan-tuan. Tu nak tegur macam mana? Tengok-tengok semayang pun, tu imam pun Allahu Akbar juga. Taman ni taman punya jelas kan? Allahu Akbar. Itu paling terbaik tuan-tuan. Nak sikit lah kalau nak panjang. Allahu Akbar. Dekat tu ya. Tak boleh mengada-ngada. Allahu Akbar. Macam mana kira tu bang? Batal semayang. Tapi tak mau dengar, tak mau ikut dia, ikut suka dia. Awak buat ni ikut siapa? Ikut Nabi ke? Bukan, ikut suka. Takut tuan-tuan, takut. Paling takut ni apa? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang cantik tuan. Dan kita duduk sembahyang sebelah macam belah ni, telinga kita boleh dengar. Assalamualaikum. Dia duduk buat macam mana dia duduk di alam impian ni. Assalamualaikum. Sampai terbawa dalam solat. Bahaya muslimin dirahmati Allah. Nak perjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau yang tu. Tidak mau jadi. Kenapa? Mungkin dia tidak ada orang yang membetulkan ke, ataupun dia rela pergi suruh satu orang, ustaz, imam, tolong dengar, tolong tengok apa saya buat, apa saya kata ni betul ke tak betul. Kena tuan-tuan. Sebab Nabi pernah buat benda-benda macam tu ketika duduk di Madinah. Nabi naik satu tempat tinggi, ni aku nak tunjuk ni macam mana cara sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Benda-benda macam tu bukan boleh dapat begitu-begitu. Oh, Masya Allah. Ni dia panggil apa tadi? Persiapan dan persediaan. Menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah tadi. Padahal pergi ziarah orang mati, mayang jenazah orang mati, besar pahalanya. Tapi kalau tidak ada ilmu, habis sia-sia macam tu. Yang keempatnya, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan menjadikan dirinya dalam keadaan, sekali lagi, bersiap sedia dengan amalan-amalan soleh dan berhati-hati dengan urusan keduniaan, di mana dia tidak tenggelam dalam kealpaan dan kelalaian. Tadi persiapan nak beramal. Ni seseorang yang dia rasa persediaan untuk diri dia, dan dia kena berhati-hati perkara ini. Sebab iman dan amal adalah amalan masing-masing peribadi. Suami tak boleh nak tolong isteri, isteri tak boleh nak tolong suami. Mak ayah tak boleh tolong anak-anak, anak-anak tak boleh nak tolong mak ayah. Ini semua amalan peribadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq. Allah menggunakan perkataan di situ, tidak orang beriman, tidak orang bukan Islam. Maksudnya perkataan itu umum manusia. Wahai manusia, kamu datang ke dunia bertungku lumus, bekerja keras, buat macam-macam kebaikan, kejahatan, di mana kamu nak balik, bawa balik kepada Allah. Famulaqih, memang kamu akan bertemu dengan Allah itu. Di waktu itu, sesiapa yang menerima amal-amalnya daripada arah sebelah kanan,
maka dia sudah diberi oleh Allah kemudahan. Dengan hisab yang apa? Senang dan dipermudahkan. Bila dapat masuk ke dalam syurga, Allah pertemukan balik dengan ahli kaum keluarganya yang terpisah dahulu di dunia. Dan bukan bertemu itu sekadar bertemu suka, masrura. Masrur ni dia panggil macam gembira, seronok, tak terkata, tak terkira. Masya Allah. Kita duk ingat kata kita terpisah dengan datuk nenek, mak ayah, adik-beradik dah tak jumpa dah. Tak jumpa. Yalah. Dah mati. Nak jumpa macam mana? Masuk dalam kubur, kat mahsyar pun tak berjumpa. Tapi Allah pertemukan balik dengan ahli keluarga yang masuk juga dalam syurga. Dan pertemuan itu amat hebat. Masrur. Seronok amat. Tak seronok macam mana tuan-tuan? Kita pun semua masing-masing dah berubah dah. Berubah. Allah ubah diri kita semua. Anak lelaki dengan ayah umur 25. Anak perempuan dengan mak dengan nenek umur 17. Tak seronok ke tuan-tuan? Seronok. Subhanallah. Tuan-tuan jangan duk ingat kata jumpa dalam syurga macam duk jumpa kat alam impian ni. Tidak tuan-tuan. Allah ubah lagi dahsyat, lagi amat hebat kepada kita menerima keadaan itu. Itulah umur yang paling terbaik yang untuk manusia itu nikmati, untuk manusia rasai keseronokan dan pembalasan dalam syurga. Dan akan bertemu itu tidak berpisah ke? Berpisah juga. Sebab nak balik ke mana? Tingkatan syurga masing-masing. Tu. Tapi tak adalah berasa sedih ke apa lagi. Alhamdulillah, ayah masuk syurga, kamu masuk syurga. Ayah syurga mana? Aku syurga Firdaus lah. Kan? Awak, saya syurga Naimnya. Kita tukar kali boleh ayah? Ayah mana boleh? Contohlah kan. Tapi dia tak ada lah kata nak dengki ke. Tadi macam mana disebut oleh Allah. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Tidak ada kata-kata dusta. Tidak ada hina menghina. Walaupun nama tingkatan apa? Firdaus. Apa lagi? An-Naim. Aden. Lagi apa? Tuan-tuan ni nama syurga awak tak hafal kat ni. Apa Ma'wa. Ma'wa bukan Ma'wa Ma'wa. Allahu Akbar. Apa lagi? Dia sebut dah tu. Apa lagi? Lupa pula dah mana ni. Dah dapat 4 dah ni. Apa dia? Firdaus, Naim, Ad, Ma'wa, lagi? Awak ni cakap tak apa nak clear. Cuba cakap kuat air. Tak ada siapa boleh tolong ni? Tak ada bang? Blur Takkan nak tengok ni apa Google kot? Ni tolong beritahu apa? Lupa lah pula saya. Apa? Apa dia bang? Habis masa macam gini Yang kelimanya, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan menghayati segala perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan memahami maksud tersirat di sebalik suruhan dan larangan tersebut. Subhanallah. Ini lagilah dia punya permintaan tu makin lama makin mendalam. Maknanya bukan sekadar membuat, tapi menghayati. Bukan sekadar membuat, menghayati, dan dia nak masuk rasa dalam maksud-maksud yang didatangkan oleh Allah SWT kepada kita. Maka Nabi Muhammad SAW datang menemui Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Muaz, aku cintakan kau, aku sayangkan kau. Hendaklah kamu ni di hujung solat sembahyang bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata,
Muaz, hendaklah kita ni suka menyatakan, ya Allah tolonglah aku bagi dapat ingat kat engkau. Perkara yang paling terbaik, terhebat, bila mana kita nak ingat kepada Allah, Allah nak ingat kepada kita. Itu terbaiklah tuan-tuan. Yang keduanya, apabila Allah nak ingat kat kita, kita tak mau nak ingat kat Allah. Itu masih baik. Bukan terbaik lah, itu masih baik. Tuan-tuan faham kan? Kita nak ingat kat Allah, Allah nak ingat kat kita, itu terbaik. Allah nak ingat kat kita, kita tak mau nak ingat kat dia, itu masih baik. Paling menakutkan apabila kita nak ingat kepada Allah, Allah tak mau mengingati kita. Itu menakutkanlah tu. Na'udzubillah min zalik. Maka benarlah sabda Nabi tadi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Tolonglah aku ya Allah agar dapat bersyukur kepada engkau. Tolonglah aku wahai Allah, elokkanlah amal-amal ibadat aku wahai Allah. Itu dia muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Masuk waktu lah kah? Tengok ni 8. Oh, jam ni tricky sikit. Jangan laju. Ya Allah. Oh, ada 3 minit lagi. Macam mana jam ni boleh cepat pula ni habis? Dia nak apa? Kontrol ke ustaz langkah ni. Ustaz lajak. Tu. Itu dia. Sehinggalah seorang itu merasa memahami maksud-maksud yang tersirat di sebalik suruhan dan larangan tersebut. Masya Allah. Lagi, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat akan sentiasa menginsafi tentang saat nak berlakunya kematian. Ini takutlah. Hari ini kita duduk tengok saja orang sana mati, orang sini mati. Melihat orang itu mati, orang ini mati. Maka dengan melihat tersebut, datanglah apa? Kesedaran dan keinsafan. Apakah satu tanda yang paling mudah kita semua tahu kita akan mati, tuan-tuan? Apakah dia? Perkara itu. Kita boleh tahu, kata kita juga akan mati. Tanda paling mudah. Apa dia agak ni adik duduk depan saya ni. Tanda paling mudah kita boleh tahu yang kita akan mati. Tak pernah fikir tak pernah fikir. Apa dia bang? Asal saya bagi dah clue tadi tu. Apa dia bang? Satu tanda paling mudah kita tahu yang kita pun akan mati. Tak perasan juga apa dia bang? Tanda paling mudah kita tahu kita pun akan mati. Tak perasan juga tuan-tuan. Tak mau nak sebut satu pun. Apa dia bang? Apa? Apabila ingat orang mati. Ingat orang mati. Ingat orang mati, kita akan mati. Hampir betul lah juga tu. Kan. Paling mudah kita tahu kita akan mati apabila melihat tadi ada orang lain mati. Kita ditunjukkan kematian dalam surat khabar, televisyen, orang bagi tahu kat kita. Diumumkan ada ahli jemaah qaryah kita, Masjid Al-Impian telah meninggal dunia. Maka kita pun apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah sahabat aku ni. Mati dah kawan aku ni. Mati dah jemaah aku ni. Aku ni tak mati lagi kot. Itu yang tak betul tu. Maksudnya kita juga akan mati. Cuma bila masa waktu dan ketikanya sahaja, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi maknanya tak betul lah kalau kita kata tanda-tanda paling mudah kita akan mati apabila kita sakit. Tu. Sebab ada orang sakit tak mati juga lagi. Lanjut usia, tak mati-mati. Yang paling mudah ialah bila kita diperlihatkan di sana sini berita-berita kematian. Wallahu alam. Semoga dengan sedikit perbincangan kita pada malam ini memberi kebaikan kepada kita semua yang hadir antara satu sama dengan yang lain.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول